Gaji 3 hingga 4 ribu pun boleh kumpul 16 ribu dalam 2 tahun. Ini 5 cara mudah ramai tak buat. Ramai orang ingat kumpul dana kecemasan 16 ribu ini susah. Tapi sebenarnya kalau ada strategi dan disiplin yang betul, ianya sangat boleh dilakukan walaupun dengan gaji sebanyak itu. Ini 5 tips mudah yang tuan-tuan boleh mulakan dari sekarang. Yang pertama, target simpan 1 gram emas setiap bulan. Niatkan simpanan ini sebagai simpanan untuk dipaksa ataupun simpanan untuk dilupakan. Bila kita tukarkan duit kepada emas, kita jadi lebih susah nak belanjakan secara impulsif. 1 gram sebulan nampak kecil, tapi bila konsisten selama 2 tahun, hasilnya sangat berbeza. Kedua, bila dapat gaji, terus asingkan simpanan dahulu. Jangan tunggu hujung bulan baru nak simpan. Kebanyakan orang akan habiskan duit dahulu, kemudian baru simpan baki yang ada. Sebenarnya cara yang betul ialah simpan dahulu, belanja kemudian. Sebaik saja masuk gaji, terus asingkan bajet untuk simpanan emas supaya ia menjadi keutamaan. Yang ketiga, jangan tunggu duit lebih. Ini kesilapan paling biasa. Ramai orang kata nak tunggu duit banyak baru nak mula simpan emas. Hakikatnya orang yang tunggu duit lebih selalunya tak mula-mula sampai bila-bila. Sebab itu lebih baik mula dengan kemampuan sendiri walaupun sedikit. Yang penting ialah konsisten. Keempat, gunakan akaun emas Gap Public Gold melalui Public Gold. Kita boleh simpan emas sedikit demi sedikit mengikut bajet sendiri. Tak perlu tunggu mampu beli gold bar besar pun. Dengan akaun emas Gap, kita boleh mula serendah RM100 dan kumpul gram emas secara konsisten setiap bulan. Ini sangat membantu orang yang baru nak bina tabiat simpanan. Bila simpanan dah cukup 5 gram, cuba keluarkan gold bar fizikal. Bila kita dapat pegang emas sendiri, ia akan jadi motivasi yang sangat kuat untuk terus menyimpan. Dari situ, semangat nak kumpul lebih banyak akan datang dengan sendiri. Sedikit demi sedikit, lama-lama boleh jadi dana kecemasan bernilai RM16,000 atau lebih. Kalau anda nak mula simpan emas dengan cara yang mudah dan konsisten, boleh mula melalui Public Gold. Nama saya Farid, dealer aktif Public Gold. Saya akan bantu anda mula buka akaun Gap secara percuma dan akan bimbing sehingga anda capai impian dengan menyimpan emas. Kalau anda rasa perkongsian ini bermanfaat, share dan tag kawan-kawan supaya lebih ramai mula bina simpanan sendiri sebelum terlambat. Ada wang belum tentu ada emas, tetapi ada emas sudah pasti ada wang. Ingat emas, ingat Public Gold.